Tengok betul-betul. Ini test strip. Kita rendam sekejap. Berapa second. Okey, kita nak tengok. Dia punya yang asal ni bertukar color menjadi... Oh, sorry ya, saya tak tunjuk daripada awal tadi. Daripada awal tadi dia duduk nombor 6 sepatutnya. Okey, sekarang ni nampak tak? Bila saya test, saya celup tadi, dia duduk kat mana sekarang ni? Tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi sikit, tolong dengar baik-baik. Okey, orang kata tak payah tukar coolant. Betul tak? Pakai je coolant tu. Tapi saya cakap, kena tukar coolant. Sebab coolant ni dia ada tempoh hayat dia lah, senang cerita. Ada orang kata, tanya, bang, bila kita nak tukar coolant ni? Kalau ikut buku lah, RM60,000, RM80,000, RM100,000. Ada coolant sampai RM150,000 pun ada. Itu ikut buku. Kalau tanya saya lebih suka ikut ni. Ikut test. Kita panggil test strip ni lah. Okay, sebab ni boleh menunjukkan keadaan alkali dan juga asid. Sebab coolant, pH coolant yang terbaik kena duduk dalam 8 hingga 10. Sebab coolant dalam keadaan sifat dia alkali. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk ni. Dekat sikit, saya dah celup tadi. Ni saya dah celup dalam kita punya coolant kat kereta ni. So, nampak tak? Dia dah nak pergi ke mana? Dia dah bukan 6, dia nak pergi ke 5 dah. Nampak tak? Okay. So, kat sini, apa yang sebenarnya yang terjadi? Coolant dia dah berubah sifat dah. Dan bila dah berubah sifat, memang jadi asid lah. Ini lama ni tak tukar coolant ni. So, bila kita buka tengok ada karat. Pelik juga kenapa boleh ada karat sedangkan tak ada tambah air kan. Rupanya dia dah berubah sifat dah. Dan dia jadi asid dan dia menghakis. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk. Kita test sikit lah. Ini coolant Yako. Okey, ini coolant Yako. Tengok betul-betul. Ini test strip. Kita rendam sekejap. Berapa second. Okey, kita nak tengok. Dia punya yang asal ni bertukar color menjadi... Oh, sorry ya, saya tak tunjuk daripada awal tadi. Daripada awal tadi dia duduk nombor 6 sepatutnya. Okey, sekarang ni nampak tak? Bila saya test, saya celup tadi, dia duduk kat mana sekarang ni? Oh, dia duduk dekat 9. Nak pergi dekat 9 dah. Nampak 10, yang nombor 3 tu tak sama. Okey. Sekarang dia punya pH dia duduk 9 point something lah. So, coolant Yako ni pH dia tak silap saya dalam 9.4. So, apa maksudnya? Maksudnya, coolant ni, sifat dia alkali dan coolant Yako ni memang sangat bagus lah. Sebab 9 dia punya pH tu, maksudnya dia boleh melindungi sistem kita daripada berkarat. Itu pentingnya cek coolant. Jadi hari ni kereta ni kita akan tukar coolant dan pada masa yang sama, saya akan tukar dia punya thermostat sekali. Dan lepas tu saya akan masuk coolant Yako ni lah. Sebab kereta ni selalu jalan jauh. Dan bila kita masuk coolant Yako ni, insyaAllah dia punya masalah karat sebelum ni, dia punya masalah ni, masalah apa saja masalah lah, boleh settle. Tapi sebelum saya masuk coolant, saya akan betul buang air, saya akan buka pipe ni semua. Kita akan cuci balik semua ni. Dia punya radiator pun kita akan servis. Kita nak pastikan betul-betul tak ada karat, baru kita masuk coolant Yako. Itu lebih baik. Sebab ada orang WhatsApp saya tadi, tanya, bang macam mana nak guna coolant Yako ni? Sebab dia kata dia dah tukar water pump, baru tukar. So untuk abang yang baru tukar water pump, abang hanya perlu tukar thermostat, buang semua air, pastikan semua air dibuang, baru masuk coolant yang baru. Okay. Aduh. Okey, ni sini tengok. Nampak tak? Apa jadi kat thermostat dia ni? Thermostat ni kalau zoom dekat sikit. Thermostat ni kalau dibiarkan lama-lama boleh jam tau. Ni dah mula menunjukkan tanda-tanda jam. Kenapa? Dia punya gasket tepi ni pun, tengok sendiri lah. Ni penuh dengan habuk dah. Habuk karat tadi. Ni puncanya karat lah, senang cerita. Sebab tu saya kata pentingnya tukar thermostat, pentingnya tukar coolant. Dan ni tolong dengar baik-baik ni. Kalau buka je kat cap atas ni, dalam ni tengok dah ada karat, tolonglah cepat-cepat pergi bersihkan karat tu. Itu yang paling penting, nombor 1. Jangan duduk biar je dia berkarat kat dalam ni. Tak lama ni. Nampak tak? Benda ni bukan mahal sangat pun, thermostat ni. Berbanding nak tukar seketul enjin. Tapi kerana dia tak nak tukar dia, seketul enjin kena tukar, berbaloi ke? Tak berbaloi. Dan lepas saya masuk coolant untuk kereta ni, kita akan servis minyak hitam dia sekali macam biasa. Untuk siapa yang pakai Nissan Sentra 1.5 ke, 1.6 ke, 1.8 ke, tak ada masalah. Siapa yang pakai Nissan Sentra ataupun Nissan Grand Livina ataupun Latio ataupun Almira model lama, okey, ini minyak yang sesuai untuk anda. Minyak Yako 1040 fully. Fully bukan semi Ni VX 500. Sebab minyak ni pertama
enjin anda memang smooth. Pakai minyak ni, enjin anda memang akan ringan. Okay, pertama. Nombor 2, bila kita sorry, batuk. Okay, nombor 2, bila kita jalan jauh tu, oil tank kita tu steady lah. Sebab minyak ni, kalau pergi Google, pergi search, memang minyak ni orang guna untuk rally. Untuk rally pun pakai minyak ni, untuk rally pun pakai brand ni untuk coolant. Nak pakai dekat on the road untuk kita punya daily, agak-agak lepas tak? Of course, insyaAllah lepas dan tak ada masalah. Jadi siapa yang masih mencari-cari nak pakai brand apa, coolant brand apa, minyak brand apa, tak payah sakit kepala dah. Memang saya recommend ni Yakult. Produk bertaraf dunia dan produk bertaraf legenda. Jadi nak cari minyak ni, boleh cari kami di Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Seperti hari ni settle.